Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kesyara, Kru TV PSSA Kawasan Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir. Bersama-sama saya ketika ini ialah Encik Muhammad Syukri dan Muhammad Saleh, pengurus kejohanan olahraga pendidikan khas pada tahun ini. Encik, saya dapat lihat tugas dan amanah selaku pengurus kejohanan memegang tugas yang sangat besar dan mencabar. Boleh saya bertanya dua soalan? Soalan pertama, apakah cabaran terbesar Encik sempurna dalam kejohanan kali ini? Cabaran terbesar kita adalah memastikan semua pertandingan yang dijalankan berjalan dengan lancar, dan yang paling utama adalah memastikan keselamatan pelajar-pelajar, atlet-atlet pendidikan khas ini terjaga, serta memberi keadilan kepada semua atlet untuk meneruskan pertandingan. Soalan kedua pula, apakah harapan Encik untuk atlet-atlet yang akan bertanding ke peringkat MSSM nanti? Harapan saya adalah saya berharap semua atlet dapat meneruskan prestasi yang cemerlang untuk peringkat kebangsaan nanti. Harap mereka dapat berusaha dengan lebih tekun dan meneruskan prestasi yang terbaik untuk mengharumkan nama negeri Kedah di peringkat kebangsaan di Kuantan nanti. Terima kasih Encik Muhammad Syukri kerana sudi ditemui. Sekian liputan kami pada hari ini. Bye.